Tak rugi tau, beli bekas kaca ni memang berbaloi sangat. Bekas kaca ni berada pada Glass Lock. Dia adalah jenis bekas yang boleh tahan dalam microwave. Okey, kalau kita beli ni, kita akan dapat juga extra getah untuk dia punya penutup ni tau. So kalau getah ni rosak, boleh lah kan. Bekas ni memang jenis tebal dan tahan tau. So kita boleh guna kat dalam microwave boleh, nak guna untuk kukus boleh, nak letak dalam freezer pun boleh juga. Saya suka sangat bekas kaca macam ni sebab saya guna untuk simpan dalam peti ais tau. Biasanya kalau kita simpan makanan dalam peti ais lama-lama, dia akan ada macam bau peti kan. So korang guna bekas yang kedap macam ni, so kita punya makanan yang kita simpan kat dalam ni, dia takkan berbau pelik-pelik lah. Okay, jom kita test dia punya kekedapan. Kat sini saya letak air, lepas tu kita tutup. Kiri kanan depan belakang semua boleh lock tau. So tengok saya tuang air ni, memang tak tumpah langsung dia punya air. So bila nampak air tu tak keluar kan, maksudnya dia memang betul-betul kedap air, kedap udara dan kedap bau. Bekas ni dia ada banyak saiz tau, dan ada banyak bentuk juga. So harga dia akan berbeza-beza ikut saiz dan bentuk yang kita pilih tu. So boleh dapatkan bekas ni sekarang, memang sangat berbaloi tau.